Kebanyakan lelaki berusia lebih 60 tahun fikir adalah normal untuk kehilangan kehebatan mereka di ranjang. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda kunci kepada ereksi yang keras padu sebenarnya sudah lama berada di dalam peti sejuk anda? Bukan dalam botol, bukan dari farmasi, tetapi dalam bentuk sejenis sayur ringkas yang kebanyakan lelaki sama ada tidak endahkan atau lebih teruk lagi, buang begitu sahaja. Hakikatnya, ubi yang sering diabaikan ini boleh membanjiri badan anda dengan nitrik oksida, membuka salur arteri yang kaku dan mengembalikan aliran darah yang menjadikan ereksi anda kuat, boleh dipercayai dan amat memuaskan semula. Walaupun selepas bertahun-tahun lamanya. Nama saya Dr. Nur Aminah. Saya seorang pakar urologi bertauliah dengan pengalaman lebih 3 dekad membantu kaum lelaki mendapatkan semula kesihatan, keyakinan dan prestasi mereka. Saya telah merawat beribu-ribu lelaki dalam lingkungan usia 60-an, 70-an dan ke atas. Lelaki yang berasa malu, tewas dan tidak pasti sama ada mereka akan dapat menikmati keintiman sejati lagi. Saya di sini untuk memberitahu anda sememangnya boleh. Apa yang mengejutkan adalah sementara berjuta-juta lelaki mengambil pil yang mempunyai kesan sampingan, sains secara senyap-senyap membuktikan bahawa sayur yang satu ini boleh membantu anda mencapai ereksi yang lebih tegang secara semula, jadi tanpa sebarang preskripsi. Anda hanya perlu tahu cara menggunakannya. Dalam beberapa minit akan datang, saya akan tunjukkan kepada anda dengan tepat bagaimana makanan ini berfungsi, cara menyediakannya dan masa terbaik untuk mengambilnya bagi mendapatkan hasil puncak di bilik tidur. Dan pada akhir video ini, anda akan mempelajari rutin tepat yang saya berikan kepada pesakit saya untuk membantu mereka berasa seperti 25 tahun semula dengan hanya menggunakan apa yang telah alam berikan kepada kita. Sebelum kita mulakan, jika anda belum melanggan, sila tekan butang itu dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang tip kesihatan berasaskan sains yang direka khas untuk lelaki berusia lebih 60 tahun. Dan jika anda rasa ini membantu, sila type 1 di ruangan komen untuk memberitahu saya. Jika tidak, type 0. Maklum, balas anda membantu saya mencipta kandungan yang benar-benar menyokong anda. Baiklah, mari kita mulakan. Sayur yang saya sebutkan tadi yang sering diabaikan namun amat berkuasa dalam hal aliran darah dan prestasi seksual adalah ubi bit. Ya, ubi bit biasa. Dan sebaik sahaja anda faham apa yang dilakukannya di dalam badan anda tidak akan memandangnya dengan cara yang sama lagi. 1. Memperkenalkan ubi bit, sayur rahsia. Semasa saya mula-mula mengkaji kaitan antara makanan dan kesihatan seksual, saya tidak pernah menjangka salah satu alat yang paling berkuasa untuk meningkatkan ereksi adalah sesuatu yang biasa seperti sayuran berubi. Namun, berulang kali, ubi bit terus muncul dalam penyelidikan. Saya masih ingat salah seorang pesakit saya, Pak Cik Hashim, 72 tahun, seorang pesara tentera laut di Raja Malaysia yang duduk di hadapan saya dan berkata, "Doktor, dah 5 tahun saya tak dapat ereksi yang betul." Isteri saya fikir saya dah putus asa. Kami berbincang tentang pemakanan, tekanan darah, peredaran darah dan saya memberitahunya untuk mula minum segelas kecil jus ubi bit setiap pagi. 2 minggu kemudian, dia masuk ke pejabat saya sambil tersenyum. Isteri saya fikir saya sorok ubat preskripsi, katanya. Tapi ia cuma ubi bit. Itulah kuasa sayur yang ringkas dan biasa ini. Ia tidak glamor. Ia tidak eksotik tetapi ia mengandungi salah satu sebatian paling penting yang diperlukan oleh badan anda untuk ereksi, iaitu nitrat diet. Dan nitrat ini ditukarkan menjadi nitrik oksida, molekul yang sama yang merehatkan salur darah dan membolehkan darah mengalir deras ke tempat yang paling anda perlukannya. Bagi lelaki berusia lebih 60 tahun di mana aliran darah secara semula jadi melambat, ini boleh menjadi perbezaan antara kekecewaan dan kepuasan. Bahagian yang terbaik, anda tidak perlukan preskripsi, anda tidak perlukan suplemen yang mahal. Anda hanya perlu tahu cara menggunakan ubi bit dengan betul. Tetapi bagaimana sebenarnya proses ini berfungsi di dalam badan anda? Apa yang membuatkan nitrik oksida begitu penting untuk prestasi anda seiring dengan peningkatan usia? Dan mengapa lelaki berusia lebih 60 tahun sering kekurangan zat ini tanpa mereka sedari? Mari kita gali lebih dalam. 2. Sains ringkas. Mengapa ereksi bergantung pada darah dan nitrik oksida? Ramai lelaki yang lebih tua datang ke pejabat saya dan mengatakan perkara yang sama. Doktor, nafsu ada tapi tak menjadi. Mereka sering menyalahkannya pada usia atau tekanan atau hanya menganggap mereka sudah tidak bernasib baik. Tetapi apa yang saya selalu beritahu mereka ialah masalahnya bukan hanya dalam kepala anda. Ia ada dalam darah anda,
Secara harfiahnya, ereksi pada dasarnya adalah satu kejadian aliran darah. Tidak kira sama ada anda terangsang atau mempunyai hubungan emosi. Jika darah tidak sampai ke tempat yang sepatutnya, tiada apa yang akan berlaku. Untuk itu berfungsi dengan baik, 3 sistem perlu berfungsi serentak. Jantung anda perlu mengepam dengan kuat. Salur darah anda perlu terbuka luas dan badan anda perlu menghasilkan nitrik oksida yang mencukupi molekul yang memberi isyarat kepada arteri anda untuk rileks dan membenarkan darah itu masuk. Sekarang inilah masalahnya. Selepas usia 60 tahun, badan anda secara semula jadi mula menghasilkan kurang nitrik oksida. Tambahan pula keradangan selama bertahun-tahun, pemakanan yang tidak sihat, tekanan darah tinggi atau ubat-ubatan boleh merosakkan lapisan salur darah anda, menjadikannya kaku dan tidak responsif. Jadi walaupun semua perkara lain berfungsi, darah prostat tidak dapat sampai ke tempat yang betul. Di sinilah keadaan boleh menjadi mengecewakan bagi kaum lelaki. Anda masih mahukan hubungan. Anda masih merasakan dorongan tetapi badan anda tidak mahu menurut. Itu bukan kekurangan kejantanan. Ia adalah kekurangan peredaran darah. Dan berita baiknya ialah ia boleh disokong secara semula jadi. Jadi bagaimana sebenarnya ubi bit mengubah keadaan ini, bagaimana ia mengembalikan nitrik oksida yang kritikal itu dan membantu darah mengalir seperti dahulu, jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. Mari kita lihat dengan lebih dekat. 3. Apa yang menjadikan ubi bit begitu istimewa untuk lelaki yang lebih tua? Semakin saya mengkaji kesan ubi bit, semakin saya sedar ia seolah-olah dicipta khas untuk tubuh lelaki yang sedang menua. Saya teringat seorang lelaki bernama Encik Razak. 68 tahun, baru sahaja bercerai, bergelut untuk mencari pasangan semula. Dia tidak berminat dengan pil. Katanya, saya nak rasa macam diri saya yang dulu, bukan macam bahan uji kaji sains. Apabila saya perkenalkan kepadanya idea menggunakan ubi bit sebagai sebahagian daripada rutin hariannya, dia ragu-ragu. Tetapi dalam beberapa minggu, dia perasan lebih bertenaga, tidur lebih lena dan yang paling penting katanya, saya bukan sekadar dapat ereksi, saya rasa hidup semula. Itu kerana ubi bit bukan hanya menyasarkan satu masalah. Ia berfungsi pada pelbagai peringkat. Kebanyakannya sangat membantu untuk lelaki berusia lebih 60 tahun. Pertama, ia membantu memperbaiki lapisan dalam salur darah anda yang dipanggil endothelium yang secara semula jadi menjadi kaku dengan usia. Ubi bit menjadikan salur darah itu lebih anjal, lebih responsif dan lebih baik dalam membawa darah. Kedua, ubi bit menurunkan tekanan darah secara semula jadi yang merupakan satu kemenangan besar. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab mati pucuk yang paling biasa dan senyap. Dan ketiga, ubi bit meningkatkan stamina dengan meningkatkan penghantaran oksigen ke otot. Ini bermakna lebih banyak tenaga, bukan hanya semasa keintiman tetapi dalam kehidupan seharian anda. Ia bukan tentang menjadi orang lain. Ia tentang kembali menjadi diri anda yang dahulu sebelum penuaan, tekanan dan masalah peredaran darah menghalang. Dan apabila sesuatu yang semula jadi seperti ubi bit boleh membantu anda mencapainya, sukar untuk diabaikan. Tetapi jangan hanya percaya pada kata-kata saya, terdapat sains klinikal yang kukuh menyokongnya. Kajian yang membuktikan apa yang telah dialami oleh beribu-ribu lelaki yang lebih tua secara langsung. Mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh penyelidikan. 4 bukti klinikal bukan sekadar gembar-gembur. Saya sentiasa percaya bahawa perubatan sebenar memerlukan lebih daripada harapan. Ia memerlukan bukti. Dan apabila bercakap tentang ubi bit, buktinya bukan sahaja semakin meningkat, ia sukar untuk diabaikan. Saya telah melihat lelaki mendapatkan semula keyakinan mereka menggunakan sayur ringkas ini. Tetapi saya juga telah melihat sains untuk menyokongnya. Dan sebagai seorang doktor, gabungan itulah yang paling penting. Salah satu kajian yang benar-benar menarik perhatian saya telah diterbitkan dalam American Journal of Physiology. Di dalamnya, orang dewasa yang lebih tua minum jus ubi bit setiap hari selama 2 minggu sahaja. Hasilnya, salur darah mereka menjadi jauh lebih anjal sebanyak lebih 25% dan tekanan darah mereka menurun hampir 20 mata. Itu tanpa sebarang ubat, hanya ubi bit. Satu lagi kajian dari Journal of Sexual Medicine mendapati bahawa lelaki yang menggunakan ubi bit secara kerap melaporkan ereksi yang lebih kuat, prestasi yang lebih baik
dan juga peningkatan yang ketara pada ereksi waktu pagi, penanda penting kesihatan seksual dan vaskular. Apa yang menarik ialah mereka ini bukan lelaki muda dalam lingkungan 30-an. Mereka adalah lelaki dalam lingkungan 60-an dan 70-an. Kebanyakannya telah menerima bahawa keintiman sudah menjadi sejarah bagi mereka. Tetapi badan masih ingat bagaimana untuk bertindak balas. Ia hanya memerlukan sokongan yang betul. Nitrik oksida, peredaran yang lebih baik dan darah yang kaya dengan oksigen semuanya kembali dengan bantuan sayur yang berkuasa ini. Dan tidak seperti pil yang hanya menyembunyikan simptom, ubi bit membantu membetulkan masalah asas. Datanya jelas, kisah-kisah benarnya amat berkesan. Tetapi bagaimana jika anda fikir sudah terlambat untuk anda? Bagaimana jika anda berusia 70-an atau bahkan 80-an dan tertanya-tanya adakah ini masih terpakai? Itulah soalan yang paling kerap saya terima dan jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. Mari kita bincangkannya. 5, tapi doktor, saya dah 70 tahun. Adakah sudah terlambat untuk saya? Soalan itu memberi kesan yang mendalam kepada saya. Saya telah mendengarnya dalam suara yang perlahan, sering diiringi dengan rasa malu, kecewa atau pasrah. Saya pernah mempunyai seorang pesakit berusia 74 tahun bernama Pak Cik Hamid yang duduk di hadapan saya sambil memandang ke lantai. Doktor, saya rasa badan saya ni dah tak ada apa-apa lagi katanya. Tetapi saya nampak sesuatu di matanya, secebis sinar harapan hampir tidak kelihatan tetapi masih hidup. Saya memberitahunya, Pak Cik Hamid, ia bukan tentang umur anda. Ia tentang sama ada badan anda masih mempunyai alat untuk bertindak balas dan percayalah ia masih ada. Apa yang ramai lelaki lebih tua tidak sedar ialah badan tidak pernah lupa sepenuhnya bagaimana untuk berfungsi. Ia cuma menjadi berkarat. Tahap nitrik oksida menurun, salur darah kehilangan keanjalan, tetapi infrastrukturnya masih ada menanti cetusan yang betul. Dan semakin tua anda, semakin ketara pemulihannya kerana lebih banyak yang boleh diperoleh semula. Saya telah melihat lelaki dalam lingkungan lewat 70-an dan bahkan 80-an mengalami peningkatan yang ketara hanya dengan memulihkan aliran darah dan penghantaran oksigen. Dan apabila tanda-tanda pertama itu kembali, ketegangan pada waktu pagi, rasa rangsangan yang tiba-tiba, keyakinan untuk mendekati pasangan anda semula, ia mengubah segalanya. Anda berasa hidup, hadir dan berupaya semula. Dan tidak, perasaan itu bukan hanya untuk lelaki yang lebih muda. Ia milik sesiapa sahaja yang bersedia mengambil langkah pertama. Jadi jika usia bukan penghalangnya, apa sebenarnya? Bagi kebanyakan lelaki, ia bergantung pada pengetahuan cara menggunakan ubi bit dalam bentuk dos dan masa yang betul. Dan itulah yang akan kita bincangkan seterusnya. 6. Cara menggunakan ubi bit untuk manfaat ereksi maksimum. Ubi bit memang berkuasa, tetapi seperti apa-apa sahaja dalam perubatan atau alam semula jadi, hasilnya bergantung pada cara anda menggunakannya. Ada lelaki yang memberitahu saya, doktor, saya cuba tambah sedikit ubi bit dalam salad saya minggu lepas tapi tak nampak apa-apa perubahan pun, dan saya dengan lembut mengingatkan mereka ia bukan tentang makan sepotong 2 sekali-sekala. Ia tentang menggunakan ubi bit secara konsisten, sengaja dan dalam bentuk yang betul supaya badan anda mendapat manfaat penuh. Bagi kebanyakan pesakit saya yang lebih tua, saya mengesyorkan jus ubi bit atau serbuk ubi bit berkualiti tinggi yang dicampur dengan air. Ia lebih mudah diserap, bertindak lebih cepat dan lebih mujarab. Anda perlukan sekitar 5 hingga 7 aunce jus ubi bit segar atau 1 skop serbuk ubi bit yang disuka setiap hari. Dan masa juga penting. Saya biasanya mencadangkan untuk meminumnya pada waktu pagi untuk meningkatkan tahap nitrik oksida asas sepanjang hari atau kira-kira 1 hingga 2 jam sebelum keintiman jika anda merancang untuk bersama pada malam itu. Terdapat juga satu hela kecil tetapi berkesan yang membantu. Gabungkan ubi bit anda dengan sesuatu yang tinggi vitamin C seperti jus lemon. Ini akan memperkuat keupayaan badan anda untuk menukar nitrat menjadi nitrik oksida. Ia adalah langkah yang mudah tetapi ia boleh meningkatkan hasil secara dramatik dari masa ke masa. Bahagian yang paling penting, amalkannya secara konsisten. Kebanyakan lelaki mula perasan aliran darah yang lebih baik, lebih banyak tenaga dan ereksi yang lebih kuat dalam masa 1 hingga 2 minggu, tetapi hanya jika mereka kekal konsisten. Badan anda memerlukan masa untuk membina semula apa yang telah hilang selama bertahun-tahun. Sekarang walaupun ubi bit selamat untuk kebanyakan orang, ada beberapa perkara yang perlu anda perhatikan, terutamanya jika anda mengambil ubat-ubatan atau mempunyai keadaan kesihatan tertentu. Mari kita bincangkan nota keselamatan penting itu dengan cepat.
7 amaran penting. Sekarang walaupun saya sangat percaya pada kuasa ubi bit dan percayalah memang saya percaya saya tidak akan menjalankan tugas saya sebagai doktor jika saya tidak memberi anda beberapa amaran penting. Semula jadi tidak semestinya tidak berbahaya, terutamanya apabila badan anda sedang menguruskan keadaan kesihatan atau ubat-ubatan lain. Dan walaupun kebanyakan lelaki boleh menikmati ubi bit tanpa sebarang masalah, ada 2 perkara yang perlu anda sedari. Pertama, jangan panik jika air kencing atau najis anda bertukar menjadi sedikit merah jambu atau merah selepas makan ubi bit. Ia dipanggil bituria dan ia sama sekali tidak berbahaya. Saya pernah menerima panggilan panik daripada pesakit yang menyangka mereka mengalami pendarahan dalaman hanya untuk menyedari ia hanyalah pigmen dari ubi bit. Ia normal dan tidak perlu dirisaukan. Kedua, dan ini lebih serius, jika anda pernah mengalami masalah batu karang atau sedang mengambil ubat tekanan darah tinggi, anda perlu berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu. Ubi bit tinggi dengan oksalat semula jadi yang boleh menyumbang kepada pembentukan batu bagi lelaki yang cenderung mengalaminya. Dan kerana ubi bit secara semula jadi menurunkan tekanan darah, ia boleh menguatkan kesan ubat dan membuatkan tekanan anda turun terlalu rendah. Ia jarang berlaku tetapi lebih baik untuk diperiksa. Kuncinya mudah sahaja. Kenali badan anda, hormati isyaratnya dan jangan takut untuk bertanya. Ubi bit amat berkesan tetapi keselamatan anda sentiasa diutamakan. Sekarang anda tahu cara menggunakannya dan cara menggunakannya dengan bijak. Izinkan saya tunjukkan cara untuk membawanya selangkah lebih jauh. Kerana apabila anda menggabungkan ubi bit dengan beberapa tabiat harian yang mudah, hasilnya boleh menjadi lebih berkuasa. Mari kita bincangkannya seterusnya, 8 tabiat mudah untuk meningkatkan hasil. Walaupun ubi bit adalah sekutu yang hebat, saya sentiasa mengingatkan pesakit saya bahawa tiada satu makanan pun, tidak kira betapa berkesannya, boleh memperbaiki segalanya dengan sendirinya. Hakikatnya, apabila anda menggabungkan ubi bit dengan beberapa tabiat harian yang mudah, anda mewujudkan sejenis sinergi dalam badan, satu momentum yang menjadikan perubahan sebenar yang berkekalan bukan sahaja mungkin tetapi berkemungkinan besar. Dan ia tidak memerlukan perubahan gaya hidup yang drastik, cuma tindakan kecil yang konsisten yang memihak kepada anda. Ambil contoh berjalan kaki. Berjalan kaki selama 20 hingga 40 minit setiap hari mungkin tidak nampak banyak, tetapi ia meningkatkan peredaran darah, menurunkan gula dalam darah, mengurangkan keradangan dan meningkatkan pengeluaran testosteron. Ia secara harfiahnya menggerakkan darah ke otak anda, jantung anda dan ke bahagian intim anda yang paling penting. Saya telah melihat lelaki bukan sahaja mendapatkan semula ereksi mereka, tetapi juga tenaga mereka, mood mereka, malah tujuan hidup mereka hanya dengan lebih banyak bergerak. Kemudian tidur mereka. Kebanyakan lelaki tidak sedar bahawa testosteron dibina semula pada waktu malam. Jika anda tidak tidur nyenyak atau cukup lama, hormon anda tidak akan berpeluang untuk set semula. Dan sudah tentu, mengurangkan gula yang diproses dan makanan bergoreng boleh mengurangkan kerosakan arteri, memastikan salur darah sentiasa terbuka dan responsif. Tiada satu pun daripada tabiat ini yang hebat, tetapi secara bersama ia mewujudkan asas yang diperlukan oleh badan anda untuk memanfaatkan sepenuhnya manfaat ubi bit. Ia bukan tentang menjadi sempurna, ia tentang menjaga diri anda setiap hari dengan cara yang kecil, dan apabila semua kepingan ini mula berada di tempatnya, sesuatu yang luar biasa akan mula berlaku. Anda mula berasa seperti diri anda semula. Lebih bertenaga, lebih yakin dan bagi kebanyakan lelaki, tanda pertama yang berkesan bahawa badan mereka masih ingat bagaimana untuk bertindak balas. Dan itu membawa kita kepada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih emosi yang ramai lelaki jarang bincangkan tetapi amat perlu didengar. Mari kita ke sana sekarang. 9. Bicara dari hati, lelaki sama lelaki. Saya ingin berhenti sejenak dari sains dan bercakap kepada anda sebagai seorang lelaki, bukan hanya sebagai seorang doktor. Kerana saya tahu bagaimana rasanya melihat pesakit duduk di hadapan saya dengan hati yang berat. Bukan hanya kerana perkara tidak berfungsi secara fizikal, tetapi kerana makna kehilangan itu secara emosi. Apabila seorang lelaki mula bergelut di bilik tidur, ia bukan hanya tentang prestasi, ia tentang identiti, keyakinan, keintiman, perhubungan dan selalunya ia berakhir dengan kesepian. Anda mungkin sedang menonton ini sekarang sambil berfikir, sudah terlambat untuk saya atau bahagian hidup saya itu sudah berakhir dan saya ingin memberitahu anda dengan sepenuh kejujuran saya, ia belum berakhir. Badan anda mungkin lebih perlahan,
Anda mungkin mempunyai lebih banyak uban dan beberapa sakit-sakit badan, tetapi keupayaan anda untuk mencintai, untuk merasa, untuk berhubung dan untuk berprestasi, ia tidak hilang. Ia hanya memerlukan penjagaan yang betul. Ubi bit adalah salah satu alat yang paling mudah dan berkesan yang saya temui untuk menyemarakkan semula bahagian hidup seorang lelaki. Digabungkan dengan tabiat yang konsisten seperti berjalan kaki, tidur yang lebih baik dan mengurangkan keradangan, ia boleh membantu memulihkan aliran darah, membina semula tenaga dan mengembalikan perasaan hidup sepenuhnya. Jadi inilah yang telah kita bincangkan, ereksi bergantung pada aliran darah yang sihat dan nitrik oksida. Ubi bit membantu memulihkan kedua-duanya, terutamanya pada lelaki berusia lebih 60 tahun. Ia disokong oleh sains sebenar, kisah pesakit sebenar dan ia berfungsi paling baik apabila digunakan secara konsisten dan bijak. Tambahkan pergerakan harian, tidur yang lebih baik dan beberapa pilihan makanan yang bijak dan hasilnya boleh mengubah hidup. Jangan berputus asa. Anda belum melepasi zaman kemuncak anda. Anda sebenarnya baru bermula. Jika video ini membantu anda atau seseorang yang anda sayangi, sila luangkan sedikit masa untuk suka, kongsi dan tinggalkan komen di bawah. Saya membaca setiap satu. Maklum balas anda memastikan saluran ini terus berkembang dan membantu lelaki lain mencari sokongan yang mereka layak terima. Dan jika anda ingin menyokong kerja yang saya lakukan, pertimbangkan untuk menderma melalui pautan di ruangan deskripsi. Setiap sumbangan membantu saya mencipta lebih banyak kandungan yang mengubah hidup hanya untuk anda.